Sebenarnya kemah disediakan 16 kali 24 kemah, 24 ukurannya, dengan purata lebih 20,000 jemaah akan berada di sini. Keselesaannya ada di sini, tetapi tumpuannya adalah berkaitan dengan ibadah. Kalau anda dapat saksikan, di sinilah sofa bed disediakan, bantal juga ada, dan sofa bed ini sebenarnya kalau kita boleh saksikan, ia boleh dibuka dan juga boleh ditutup. Untuk jemaah yang mungkin berada di Arafah ini, kalau ada waktu untuk berehat seketika, sofa bed ini sangat penting untuk anda berada di sini sebab ia boleh diturunkan dan juga ia mungkin boleh diangkat untuk keselesaan jemaah. Tetapi tumpuan sebenarnya bagi jemaah kebanyakannya yang mungkin berada di kemah untuk melaksanakan ibadah, berzikir, berdoa dan sebagainya. Tetapi jemaah juga dibenarkan keluar daripada kemah sebenarnya untuk beristighfar ataupun berada dalam diri seketika untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana apa yang disebut bahawa haji itu adalah wukuf dan juga momen di Arafah itu sangat penting. Jadi ini penempatannya, tetapi suasana ini belum lagi ada jemaah, tetapi menjelang hari wukuf di Arafah ini pastinya nanti kita akan dapat saksikan ribuan dan juga jutaan jemaah akan berada di sini secara khususnya.